Korang tahu tak kenapa Allah Azza wa Jalla hantar Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam kepada kita? Jadi ini adalah satu ilmu fitan, ilmu eskatologi Islam yang perlu kita pelajari supaya kita faham maksud yang Allah Subhanahu wa taala nak kita faham, jalan petunjuk yang Allah Azza wa Jalla nak. Allah nak kita tahu apa tujuan dia. Jadi sebab tu kalau kita nak pergi kepada lebih mendalam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala hantar para nabi, para rasul adalah bertujuan untuk mengingatkan manusia, iaitu apabila manusia itu dah jauh daripada landasan yang Allah Azza wa Jalla nak kita ikut, tapi kita dah terkandas dalam kesesatan, kita dah terjerumus dalam kancah-kancah maksiat, dan apabila bumi Allah ni manusia telah melakukan kerosakan. Jadi sebab tu kita kena tahu apa tujuan dan matlamat Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam. Dan benda ni korang tak boleh nak deny. Sebab apa? Sebab benda ni adalah realiti yang kita hari ni semua sesat. Kita hari ni semua kita dah terkandas, kita dah tergelincir daripada agama yang Nabi SAW bawa. Percayalah. Sebab tu Allah hantar seseorang, bila contoh macam umat yang terdahulu. Apabila Allah Azza wa Jalla hantar seorang Nabi adalah disebabkan umat-umat itu telah jauh daripada landasan yang Allah nak manusia tu ikut. Boleh faham ni Jadi sebab tu hari ni, kenapa Imam Mahdi dihantar, Nabi Isa alaihissalam dihantar, adalah kerana kita hari ni dah jauh sesat. Jadi kepada korang, kalau korang nak tahu lebih detail lagi ilmu fitan ni, korang boleh komen dekat bawah. Korang nak tak sambungan ataupun penjelasan yang lebih detail daripada saya, dan insya-Allah korang tolong share kan supaya lebih ramai orang-orang Islam sedar pasal benda ni. Dan korang tolong savekan video ni, jangan lupa follow akaun ini. Jikalau kalau korang nak tahu lebih lanjut lah. Kalau korang tak follow, nanti takut-takut korang terlepas pandang. InsyaAllah benda ni sangat-sangat penting supaya apa? Supaya kita kenal utusan Allah tu. Sebab tu bila Imam Mahdi mereka bawa orang-orang beriman ni berhijrah, maka bantuan Allah akan turun bersama Nabi Isa alaihissalam. Cerita ni sangat menarik. Jadi sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, dan kita kena rasa diri kita ni memang dah sesat. Sebab tu kalau kita tengok kenapa agamawan kita menghalalkan benda yang Allah haramkan, terutamanya cukai, terutamanya kilang-kilang arak, terutamanya pentadbiran-pentadbiran yang tak bawa hukum-hukum Allah. Dan kita boleh nampak kan, banyak benda yang tidak adil. Memang kita ni dizalimi. Jadi benda ni sangat penting kepada orang Islam untuk faham. Tapi hakikat dia itulah. Sebab kita dah hanyut dalam sistem tauhid ni. Kita dah hanyut dalam surah Al-Ankabut. Allah cerita mengenai sistem yang kita duduk ni adalah sistem sarang laba-laba. Sebab tu penting kita mengetahui ilmu fitan. InsyaAllah korang boleh komen. Kalau korang nak penjelasan yang seterusnya, sila komen dekat bawah. Dan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan episod yang lebih detail. InsyaAllah, apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini baru betul.